Assalamualaikum. Salam guys. Hari ni running day. So untuk easy run. Kalau korang tengok aku Okay. So programnya hari ni aku nak buat 30 minit easy run santai-santai. Pace 7, pace 8. Kita maksudnya kita santai-santai lah, sambil jalan boleh bercakap, boleh berborak. So kita target tak lama, 30 minit, 30 hingga 40 minit. Tapi aku target biasa 30 minit cukup dah. So yang ni personally not recommendation untuk aku dan orang lain sebenarnya. So kalau korang tengok kan, aku nak lari malam. Satu malam actually is not a good time untuk run lah sebenarnya, sebab malam waktu untuk berehat. Tapi aku esoknya bekerja malam. So ialah salah satu preparation untuk mentally dan physically aku, untuk esok aku bekerja malam. So that's how the way I work. Then kemudian kau tengok ni kan, kalau kau tengok semua baju ni aku pakai, kita panggil dia macam sweater. Sweater. So sweater ni dia akan sebenarnya tak bagus untuk berlari menggunakan sweater, sebab kau akan tend untuk berpeluh lebih. Kau akan berpeluh lebih. Dan teknik ni antara ramailah atlet-atlet, terutamanya dalam bidang MMA, tak kisahlah MMA apa jenis label pun. So diorang macam mana diorang nak kurangkan berat badan secara drastik dengan menggunakan mengeluarkan peluh dengan banyak. So aku ada target aku sendiri apa aku nak buat malam ni, ada plan aku sendiri apa nak buat malam ni. Kalau macam diorang ada target sendiri, diorang nak turunkan berat badan dalam tempoh satu malam sebelum weigh in lah kita panggil. Macam aku ada personal preference aku, apa aku nak buat dan berapa kalori aku nak turunkan, berapa banyak meals peluh yang aku nak keluarkan. So itu target aku lah untuk malam ni. Okay guys, aku nak tunjuk sikit Nanti korang tengok sini, bukan sini, ni barang mancing. So korang tengok dekat penimbang ni. Sekarang berat aku adalah 77. 77, cantik nombor ni, 77.7. Okay. So of course selepas korang buat benda ni, korang akan nampak berat korang akan turun secara mendadak. Sometimes boleh up to 1 kilo untuk per session saja. Ini belum kita masuk benda-benda lain lah. So it's not a good recommendation. Tapi kalau korang ada purpose kenapa buat macam tu, korang kena study dulu kenapa. Macam aku ada tujuan kenapa aku buat macam tu. So apa-apa pun sukan ni dia tak ada orang kata apa specific rule, specific orang kata specific cara kan. As long you get healthy, kata just jauhkan daripada sedentary lifestyle and keep going, stay fit. Ayo jom. So first and for all, sebelum korang lari sebelum korang buat benda ni, make sure keep hydrate. So prepare, kalau macam aku ni, kalau korang tengok ni, aku ambil 100 plus dulu, ambil separuh dan top up separuh dengan air kosong. So kenapa aku tak galakkan untuk ambil air kosong saja yang bukan air mineral macam RO kan, reverse osmosis. Jadi korang tendency untuk buang air daripada badan lebih banyak. So bila korang ada air yang bermineral, so tendency untuk dia retain air tu lebih lama lah. So konsep dia sebenarnya, where the sodium go, water follow. So kalau ada sodium mineral yang lain, dia akan retain lebih lama dalam kita punya blood capillaries. Kemudian kena stay stay hydrate every session. Kalau aku macam every 10 minutes aku akan teguk sikit je. Dan kenapa aku campurkan untuk mengelakkan gas. Kadang-kadang terlampau pekat, minum terus daripada tin, dia akan bergas. So korang akan tendency untuk burping, bloated, angin nendang ke atas, senang. So campur, make sure buka dulu tin tu, digaskan dia dulu, dan baru campur. Okay, let's go.
So apa barang keperluan yang korang perlukan Actually as simple as kasut lari. Then kalau korang tengok sini, aku tak pasti korang nampak tidak. So jam tangan. Okay, jam tangan kadang tak perlu canggih pun. Kalau ada modal lebih, korang nak beli Garmin ke apa kan, kalau korang modal nak beli Olon ke apa ke, as simple as Casio yang boleh capture the time, dah okey dah. Sebab kita nak buat simple run, simple run pula, easy run. So tak perlu kompleks sangat hidup ni, just stick to the simple way. So dah ada jam yang boleh capture time, yang ada yang boleh tangkap masa, saat, hours, dah cukup dah. Itu je. So another point yang aku rasa sangat penting lah sebelum korang melakukan larian ke sukan whatsoever, stretching, dynamic warm up sangat penting lah. Macam aku tadi, aku dah buat dekat rumah, dynamic warm up, stretching dan sebagainya sebelum mulakan larian. So sangat penting untuk prevent injury ya. Tu je lah. So ambil masa dalam 10-15 minit, korang spend time untuk stretching, then carry on. Let's go. So first 10 minutes, usually 10 minit pertama yang paling sengsara lah. Sebab kenapa? Jantung kau baru nak gerak, badan kau baru nak panas, enjin kita baru nak panas. So 10 minit yang first sangat sengsara. Tapi tak apa, kita let's go. Okay, so dah 20 minit, so lagi 10 minit to go. Aku dah habiskan lebih kurang 3km, 2km lebih lah. Okay, so come on, lagi 10 minit, let's go. Okay, so ada lagi lebih kurang 5 minit nak ke time. So 5 minit lagi nak habis 30 minit set. So let's go, don't give up, let's go. Alhamdulillah. So akhirnya aku berjaya habiskan, actually aku set 32 minit dah. So 32 minit tu macam kita panggil dia plus minus lah. Elak lubang, elak anjing, elak mak janda semua lah. So plus minus 2 minit lah biasanya. So alhamdulillah kita dapat habiskan. So bagi aku 1 minit tarik nafas, kita sambung balik. So actually pesanan aku lah untuk diorang yang lari, kita panggil dia urban running ni kan. So first korang kena jaga ialah keselamatan korang lah. So masa korang tengah lari kan, kiri kanan kereta, so always scanning lah. Macam midfielder lah, scanning kiri kanan, so always scanning. So untuk mengelakkan kecederaan berlaku ataupun sebarang insiden berlaku. So yang next, lari ikut kemampuan masing-masing. So ada orang dia boleh easy run untuk pace yang sedikit laju lah. Ada setengah dia orang boleh running pace 5, pace 6, itu easy run diorang. So ada setengah yang kata baru nak start running, dia boleh dapat pace 7, pace 8 macam aku untuk easy run untuk dia. Dan ada setengah, bukan ada setengah, dan kebanyakan orang diorang run easy run ni pace 9-10, ada yang 11. It's okay. Korang lari dengan pace yang slow pun tak apa, as long korang moving forward, maju ke hadapan, terus bergerak ke hadapan, bukan stay tangan masuk dalam seluar. So korang improve yourself, terus lari ke hadapan, maju ke hadapan. Tak kisahlah sama ada korang lari, merangkak ke, berjalan whatsoever, is okay as long you move forward. So itu dia punya take note lah. Okay, so jangan bandingkan dekat TikTok keluar FYP, dia ni VO2 Max 200, boleh running pace 1 tu boleh sampai 40 minit. Jangan compare. So compare diri kau sekarang
dengan diri kau yang beberapa hari lepas, beberapa bulan lepas, beberapa tahun lepas. So compare that to yourself. Jangan compare dengan orang lain. So stay tune guys. Papa Roger, aku nak cool down. So aku nak tengok abang aku main bola, Cristiano Ronaldo malam ni pukul 1. Let's go. Ciao. Okay guys, so aku dah settle 30 minit dah sampai rumah dah. Yang ni aku nak tunjuk kat korang apa yang aku dapat lepas lari 30 minit. Let's go. Okay, so korang tengok sini 36.3. So salah satu cheat code nak kurus dalam tempoh 1 malam. Nah, so korang pakai sweater, pakai kasut, berlari. Berlari saja. So kau boleh turunkan lebih kurang nak dekat 2 kilo. So 1 kilo lebih. So sebenarnya yang lost adalah water sebenarnya, air sebenarnya. So that's why nasihatkan lepas korang bersukan kena replenish dengan air yang bermineral lah, air yang berasetonik. Okay, so itu saja kot, tak ada apa-apa. Ciao, aku pun nak prepare siap-siap, kita nak pergi tengok bola. Papa Roger, bye bye, stay tune, bye.